5 bahagian suspension kereta yang wajib korang cek. Jangan tunggu kereta dah bunyi macam-macam, geduk-geduk itulah inilah baru korang nak cek. Nombor 1, absorber. Fungsi dia untuk menyerap hentakan dan pastikan tayar sentiasa melekat dekat jalan. Cara nak tahu kalau absorber masih elok adalah kereta rasa stabil dan dia tak melantun berlebihan. Dan pastikan pressure absorber ni masih cun dan tak ada kesan kebocoran dekat absorber. Kalau rosak, kereta akan rasa terhoyong-hayang dan lepas korang lalu dekat bonggol tu, kereta akan rasa melantun kuat sangat dan kereta rasa macam mendap sikit. Nombor 2, absorber mounting. Fungsi dia sebagai penyambung antara absorber dengan bodi kereta. Kalau masih elok, korang drive kereta akan rasa senyap elok je. Tapi kalau rosak, biasanya dia akan keluar bunyi macam ketuk-ketuk punya, macam duk-duk bila korang berjalan tu. Lagi-lagi bila korang lalu jalan tak rata. Nombor 3, absorber link atau link stabilizer. Fungsi dia untuk mengurangkan body roll atau rasa kereta goyang masa korang belok, masa dekat corner lah. Kalau dah rosak benda ni, korang akan dengar bunyi macam ketuk-ketuk juga dan kereta rasa kurang stabil masa corner. Body roll tu dia akan banyak. Nombor 4, bush dan dust cover absorber. Bush berfungsi untuk serap getaran, manakala dust cover ni untuk lindung absorber daripada habuk dan kotoran. Kalau bush pecah ataupun dust cover dia koyak, habuk mudah masuk, pasir-pasir pun mudah masuk dan boleh buat absorber cepat rosak. Nombor 5, lower arm. Lower arm ni berfungsi mengekalkan kedudukan tayar supaya sentiasa stabil. Senang cerita, dia pegang tayar kita jugalah. Kalau dah rosak, dia akan ada bunyi ketuk-ketuk ataupun bunyi macam macam tu. Sebab itu bunyi getah dia. Seterusnya, steering boleh rasa lari, tayar makan sebelah dan kereta rasa tak sedap nak bawa. Suspension ni jangan tunggu sampai dia dah banyak rosak baru korang nak bawa ke bengkel. Berapa banyak duit korang nak kena keluarkan sekaligus kalau nak ganti sekali semua tu Lebih baik korang cek secara berkala supaya bila dapat tahu apa yang kena tukar, kita tukar terus satu-satu supaya lebih jimat duit dan bawa kereta pun sedap. Korang kalau kereta dah ada masalah bunyi geduk-geduk lah apalah dekat bahagian suspension, datang dulu Ultimate Auto Garage, Kuang, Sungai Buloh. Kita orang akan tolong cekkan dulu, cari masalah bunyi tu punca daripada mana. Kalau perlu tukar dah, kita tukar. Yang penting korang datang je dulu.